Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini saya nak kongsi satu ayat yang apabila dibacakan ataupun didengar oleh para salaf, para sahabat dan juga tabi'in, ayat ini sangat menakutkan mereka ataupun sangat menggemparkan mereka. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang hakikatnya tidak ada seorang pun melainkan dia pasti akan menjejakkan kaki di neraka. Dalam surah Maryam ayat ke-71 dan 72, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan kamu pasti akan menjejakkan kaki di neraka, akan masuk ke neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Demikianlah ketentuan yang telah pasti daripada Tuhanmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fiha jithiya. Lalu kami tinggalkan orang-orang zalim dalam keadaan melutut di neraka. Ayat ini menceritakan satu hakikat penting, iaitu hakikat yang kita semua akan melalui neraka itu. Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan ayat ini dengan sirat. Sebahagian para sahabat mentafsirkan dengan tafsiran akan masuk sejenak dalam neraka sebelum dikeluarkan semula. Jadi daripada ayat ini kita belajar satu perkara. Kita faham satu perkara yang setiap kita akan masuk. Tapi kita tak tahu siapakah yang akan berjaya keluar daripada neraka. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pernah satu ketika dia berbaring duduk di atas riba isterinya, dia menangis. Dia menangis dalam keadaan menangis yang betul-betul bersungguh. Apabila isteri dia bertanya kepada dia, isteri dia melihat dia menangis, lalu menangis bersama dengan dia. Dan bila dia melihat isteri dia menangis, dia tanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatkan kau menangis? Kata isterinya, "Aku lihat engkau menangis, lalu aku pun menangis jugalah sebab melihat dia menangis." Kata Abdullah bin Rawahah, "Aku menangis kerana zakartu qaulallahi ta'ala." Aku mengenang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa im minkum illa wariduha." Setiap daripada kamu pasti akan masuk ke neraka. Fala adri anju minha amla. Sedangkan aku tak tahu bila dah masuk itu, apakah aku akan keluar daripada neraka ataupun tidak. Abdullah bin Rawahah, dia pun takut dan bimbang. Abu Maisarah rahimahullah diceritakan bahawa setiap kali apabila diletakkan kepalanya di atas tempat tidurnya sebelum dia lena, dia akan sebut, "Ya laita ummi lam talidni." Alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Kemudian dia menangis. Bila orang bertanya kepada dia, "Ma yubkika ya Aba Maisarah?" Apa yang membuatkan kau menangis? Katanya, "Ukhbirna anna wariduha." Kita dikhabarkan bahawa kita akan masuk ke neraka. Walam nukhbar annana sadiruna anha. Tetapi kita tidak dikhabarkan bahawa kita akan keluar daripada neraka. Jadi ini cabaran yang besar. Kamu akan masuk. Tapi setelah masuk itu, belum tentu kamu akan keluar. Demikianlah Mujahid rahimahullah meriwayatkan pernah satu ketika dia duduk dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu datang Nafi' ibn al-Azraq berjumpa dengan Ibnu Abbas. Nafi' ibn al-Azraq bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ara'aita qaulallah?" Apakah engkau faham ataupun apakah yang kau lihat tentang ayat Allah, "Wa im minkum illa wariduha." Setiap daripada kamu pasti akan masuk ke neraka. Kata Abdullah bin Abbas bila menjawab persoalan ini, katanya, "Amma ana wa anta ya Aba Rashid fasanariduha." Adapun aku dan juga engkau wahai Abu Rashid, kita sama-sama akan masuk ke neraka ini. Kita sama-sama akan lalu di neraka ini. Fandur hal nasdur anha am la. Maka perhatikanlah apakah kita akan keluar daripada neraka ini ataupun tidak. Jadi bila kita lihat sikap para sahabat, ketakutan mereka, sepatutnya kita yang kurang amalan ini dan jauh daripada Nabi SAW lebih bimbang. Kerana semua kita akan berhadapan dengan satu detik kita dimasukkan ke dalam neraka. Ataupun kita melalui sirat di atas neraka sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud. Cuma kita tak tahu apakah kita termasuk di kalangan orang yang berjaya keluar daripada neraka ataupun kekal selama-lamanya di neraka. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Thumma nunajjil ladzina taqaw." Apabila kami dah masukkan mereka dalam neraka, apabila mereka dah lalu dalam neraka itu, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa.
wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan dalam neraka orang-orang zalim dalam keadaan melutut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis diri kita sebahagian daripada kelompok yang berjaya keluar daripada neraka dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azab di neraka yang pedih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.